Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel NSTV. Okey geng, hari ni kita berada di mana ni? Tengok. Kita berada di Kota Tinggi, Jalan Bypass Kota Tinggi. So depan tu ada jambatan ni. Jambatan yang baru diletakkan di tempatnya. Tapi belum siap lagi lah, baru letak je. So hari ni kita akan pergi camping. Kita akan pergi camping dekat area Kota Tinggi. Okay, kita tengok jambatan. So nanti akan datang jalan ni, dia akan divertkan ke highway yang baru tu lah. Dekat situ yang akan lalu jambatan yang baru. Buat masa ni kita masih lagi menggunakan jambatan yang lama. Uish, besar jambatan ni. 4 lane 4 lane. Sekarang ni 2 lane. Nanti kalau jambatan tu dah siap, kita akan laluan 4 lane. Okey geng, hari ni lokasi camping kita dekat Lepak Sepak, sebuah campsite yang agak baru di Kota Tinggi. So hari ni kita nak explore dan camping. Kalau kau perasan channel ni, kita ada tiga main activity kita dalam channel ni. Kita ada camping, travel dan juga explore. Explore tu yang kita explore tempat-tempat makanan, tempat-tempat makan yang viral, explore pasar-pasar. Nanti kita akan buat lah dalam segmen explore. Yang ni pun dua-dua lah, kita explore dan juga kita camping dalam masa yang sama. Okay, sekarang pukul 6.15, 6 suku. So kita jangka akan sampai dekat campsite lebih kurang pukul 6.30 kan. So kemungkinan akan agak gelap sikit lah. Tapi alhamdulillah cuaca hari ni pagi pula petang tadi hujan lebat. Ni dah tak hujan lah. So hopefully tak hujan lah sampai kita dah set up kemah. Okay geng, so dah sampai ke persimpangan makam. Nanti kita sambung. Okey geng, kita dah sampai. Jom aku nak tanya dulu macam mana cara daftar masuk dia. Assalamualaikum bang. Campsite daftar mana bang? Ya? Campsite? Daftar sini ke dalam? Nak daftar? Abang dapat berapa? 3 kan? Nombor 3 lah. Abang 3 sih. Masuk sampai dekat tanda tepi dulu. Okey. Lepas tu nanti turun bagang, turun batu luar. Okey, ni boleh masuk ni? Okey. Abang masuk dia. Alright, okey. Okey geng, boleh masuk geng. Oh ni just buka je. Alright, jom kita buka. Okay. So kita boleh masuk dalam, unloading dulu. Lepas tu baru kita keluar balik parking kat luar. Okay, so korang dah booking tapak nombor 3. So kita tengok dulu kita punya tapak dekat mana. Mana 3? Ni. Alamak.
Ada pokok. Ada pokok. Pokok ni. Mana? Ui, best gang. Betul-betul tepi sungai. Alamak. Sini ke sana? Ada nombor? Betul, ni 3. Okey, so ni tapak kita. Ada pokok besar. So payung L. Pukul 5 lah. Kalau tak muat, kalau macam mana nak ngejar. Okey, so kita akan start unloading. Sekarang 7.50. So kita baru je siap set up. So macam ni lah. Tadi masa kita datang tu, dia punya tapak ni, dia tak cukup luas untuk kita bentangkan kemah Planet L ni. Sebab apa? Sebab ada pokok dekat sini. Walaupun secara asalnya kalau tak ada pokok ni, memang kita boleh makan area sini. Tapi disebabkan ada pokok ni, jadi kalau kita lintangkan secara tegak, memang tak dapat. Jadi tadi member-member CO pun ada tolong, member campsite belakang tadi pun ada tolong, kemah belakang tadi pun ada tolong. So kita sengitkan sikit. Jadi yang ini yang panel dia betul-betul kena dekat akar pokok tu lah. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Alright, so baru je siap. Panel 3 kita dah pasang. Yang 4 ni, yang depan ni kita biarkan dulu. Sebab angin, burung hantu. Angin sedap dan view daripada sini. Geng, cantik babe. Ini dapur ni kan, kalau aku keluar kemah ni kan, ngadap dapur, betul-betul ngadap jeram sungai ni. Dan bunyi dia pun okey, jelas kedengaran. Okey, ni kemah ni tapak nombor 3 geng. Mungkin malam ni tak berapa nampak sangat lah, tapi nanti mungkin besok siang aku akan jalan lagi sekali lah. Time terang tu baru kita nampak clear kat mana tempat dia. Okey, kejap lagi tunggu mem. Yap, lepas ni nak makan. Lapar geng, daripada siang belum makan. Okey. Okey, so malam ni kita makan nasi ayam gepuk. Tadi on the way ke campsite, kita dah bungkus siap-siap. Ni apa? Apa nama dia? Hah? Sebab apa? Gantung. Sebab gantung-gantung, patutnya dia gantung macam
Okay geng, ni suasana pagi dekat campsite ni. Kemah aku ni ngam-ngam. Dia buat betul-betul tepi tebing ni, dia buat batu ni kan. So sepanjang-panjang tepi sungai ni ada batu tembok ni. So kau boleh duduk kat sini lah. Duduk kan. Sama tengok sungai. Sama dengar bunyi aliran air sungai. Arus. Jeram, bunyi jeram. Ada semut. Okay kan, nanti dah terang sikit, kita ronda-ronda area campsite ni. Mari. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih. Okay, kita pun dah siap mandi semua. So plan untuk pagi ni, kita akan keluar sarapan lah kat luar. Dekat kota ni ada banyak tempat sarapan. Nanti kita akan explore tempat-tempat sarapan dekat area Kota Tinggi ni. So nampaknya dapur pun belum berasap lagi daripada semalam. Cuaca pun mendung ni kan. Okay, tak apa. Tengok nanti tengah hari ke petang kita bakar-bakar pula. Okay. Keluar sarapan tu. Ada ayam Ayam pun ada kat campsite ni. Bebas. So ni kemah ni difahamkan boleh sewa ni. Owner pasang. Sini siapa yang tak ada kemah boleh kot sewa kemah sekali. Cuaca linis sikit-sikit. Ada minimart geng, tapi tutup. Okey, tak apa. Ni nanti aku review. Balik sarapan nanti kita akan review sekitar campsite. Oh, ada chalet lah. Parking luas, cukup lah camper. Siapa ada sewa tapak mesti akan dapat parking. Ada jalan masuk juga ke sini. Tu tandas juga Uish. Dekat-dekat je, tandas pun ada juga. Okay geng, kita dah sampai dekat Bandar Kota Tinggi. So hari ni kita akan sarapan di apa nama tempat dia? MYL Tandoori House. MYL Tandoori House. So makanan Pakistan. Macam roti, macam puri, apa nama, roti naan. So ni kena pilih sendiri kan. Pilih mana satu yang kau nak.
Ini kambing kan? Kambing, yang ni dal. Kacang kuda. Kambing. Aku rasa aku ambil daging kot. Tadi macam nak ambil kambing. Macam kalau tak, okey kita ambil lagi satu tadi tu. Lagi satu tadi nampak macam kambing. Bau dia. Okey, kita order roti naan. Sama. Yang ni aku dah confirm kambing. Okey. Jom. Makan. Okey, selesai makan. Kuah kacang kuda. Kambing. Kambing ada berapa ketul? 2 ketul. Ha. Okey, air. Okey, geng. Ni aku tunjuk nama kedai ni. Tandoori House. MYL Tandoori House. Menjual dan menyediakan masakan Pakistan. Okey, ada ayam tandoori, nasi biryani, roti naan, roti puri, chapati dan nasi campur. Okey, selesai upacara sarapan pagi pada hari ini. Kenyang. So ini kedai ni memang kalau kita orang datang kota ni, memang biasanya kalau kita nak makan chapati ke roti naan ke apa, kita akan makan kat sini lah. Nanti aku akan share dia punya location. Recommended untuk makanan-makanan Pakistan. Okey, kita singgah ke khidmat kota sekejap. Sebab kita nak cari ikan. Ingat tengah hari ke petang ni kita nak buat ikan bakar. So khidmat kota ni sama macam khidmat yang dekat Pasar Gudang lah. Pagi-pagi kalau nak beli ikan semua dah boleh lah. Dah buka lah. Cuma yang kedai-kedai tu belum lagi. Tapi kalau yang jual-jual ikan, sayur semua dah buka lah. Pun belum betul-betul buka lah ni. Banyak kedai yang masih belum buka je. Tapi tak apa, kita punya target adalah ikan. Ikan apa? Oh. Siakap pula apa? Talapia. Jadi kita dah tengok talapia tak ada. Jadi kita tengok alternatif lain lah. Ikan lain yang boleh dibakar. Ataupun binatang-binatang lain ke. Punya udang ke, sotong ke. Alright. So kita cari daun pisang dengan daun kunyit. Okey,
Kita dah jumpa binatang yang akan menjadi mangsa pembakaran kita petang ni. Adalah udang dan juga ikan merah. Cuma ikan merah tadi tak sempat cakap, dia dah potong-potong. Macam kalau seekor tu kan cantik kan. Tak apalah, yang penting kita boleh bakar dia. Okey, jom kita nak cari kayu arang Okay, arang pula. Memang tak prepare apa, geng. Nak kena cari ni.